Lepas mak ayah meninggal, abang-abang, kakak-kakak suruh duduk je. Tapi sekarang 6 orang abang dah meninggal. Ada 2 kakak pun masih suruh duduk. Puan ada reply dekat mesej lain. Puan kata puan sebagai pentadbir. Puan sedar tak sebenarnya? Urusan ni sebenarnya belum selesai lagi. Walaupun puan kata tak ada masalah, betul. Mungkin waris-waris level-level cucu ni dia tak ambil tahu pun. Tapi sebenarnya urusan ni tak selesai. Sebab kalau ikutkan harta ni, yang mungkin 2 kakak ni suruh duduk. Tapi ikutkan waris-waris lain, cucu-cucu ni kepada yang dah meninggal ni ada bahagian. Ada tanya tak dia orang? Ada tak minta izin? Ha, mungkin dah jadi pentadbir ni dah berpuluh tahun lah saya rasa. Itulah sebenarnya macam saya cakap lah. Bila kata tak selesai, ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Lepas tu bila pentadbir esok meninggal, apa jadi? Kalau kata puan dah tak ada, esok macam mana? Sebenarnya benda ni bukan main-main. Kena fikir ke depan. Pada saya tak praktikal lah. Setakat pentadbir memang tak ada bergaduh. Tapi takkan nak atas nama pentadbir sampai bila-bila. Pentadbir pun bukannya sebagai pemilik. Betul tak? Fikir-fikir lah. Tak apa, fikir-fikir. Saya tak marah pun. Cuma terpulang. Nak dengar, dengar. Tak nak dengar pun tak apa.